Okey, anda sedang bersiap sedia untuk hadapi ujian kelayakan calon guru atau UKCG. Kalau ya, anda mesti tahu kan yang bahagian B itu adalah bahagian yang paling digeruni. Jangan risau, dalam sesi kali ini kita akan godam bahagian psikometrik ni sama-sama supaya anda boleh jawab dengan lebih yakin. Kalau anda rasa macam buntu, pening kepala dengan soalan-soalan tu, percayalah, anda tak seorang diri. Ramai sangat yang tersilap langkah kat sini. Tapi, relax. Dalam beberapa minit je lagi, kita akan rungkai semua kekusutan ni dengan satu strategi yang sangat jelas dan mudah faham. Jadi, dari mana kita nak mula? Kita mulakan dengan perkara paling asas dulu. Kita kena betulkan salah faham tentang apa sebenarnya misi ujian ni. Sebab, ia bukan macam yang kebanyakan orang sangka. Perkara paling penting yang anda kena tanam dalam kepala ialah ini bukan ujian akademik. Ini bukan pasal nak skor A tambah. Ia adalah ujian untuk tengok emosi dan personaliti anda. Penilai itu nak tahu emosi anda stabil tak? Cara anda berfikir macam mana? Boleh tak anda urus masalah? Jadi, lupakan terus jawab ikut perasaan atau mood. Jawapan anda mesti konsisten dan profesional. Titik. Okey, sebelum anda jawab walau satu soalan pun, ada satu benda yang sangat-sangat kritikal yang anda perlu buat dulu. Inilah dia rahsia utamanya. Anda mesti jawab sebagai seorang guru profesional yang ideal, bukan sebagai diri anda yang mungkin tengah stres fikir pasal ujian ni. Ini adalah anjakan minda yang paling penting. Mulai sekarang, bayangkan yang anda dah pun jadi seorang guru cemerlang. Jadi, apa maksudnya guru cemerlang tu? Ia bermaksud anda kena tonjolkan sifat-sifat ni. Matang, sabar, amanah dan bertanggungjawab. Jadikan 5 ciri ni sebagai kompas anda untuk setiap jawapan yang anda bagi. Okey, dah sedia? Jom kita masuk bab paling best. Ini adalah alat utama yang akan hapuskan semua kekeliruan anda. Anggaplah ia macam GPS anda sepanjang ujian ni. Nah, ini dia. Matriks keputusan 2x2. Nampak macam pening sikit? Sebenarnya, tak. Ia sangat mudah. Setiap soalan yang anda jumpa, anda cuma perlu letakkan dalam salah satu daripada 4 kotak ni. Macam mana? Dengan tanya 2 soalan mudah. Ayat ni positif atau negatif? Dan ayat ni normal atau ekstrim? Okey, kita tengok kotak pertama. Ini untuk jawapan setuju. Ia khas untuk ayat-ayat yang positif tapi normal. Benda yang biasa-biasa. Kenapa bukan sangat setuju? Sebab kalau anda pilih setuju je, ia menunjukkan anda ni seorang yang realistik. Bukan cuba nak tunjuk yang anda ni sempurna sangat. Kotak kedua pula, yang ni untuk sangat setuju. Gunakan jawapan ni untuk kenyataan yang memang jelas positif dan melambangkan nilai teras seorang guru. Kat sinilah anda tunjukkan yang anda ada daya tahan mental yang tinggi dan emosi yang stabil. Ini bukan lagi ciri guru biasa. Ini ciri guru cemerlang. Sekarang kita masuk kotak ketiga. Ini untuk jawapan tidak setuju. Ia untuk ayat-ayat yang negatif, tapi ia cumalah kelemahan biasa manusia. Contohnya macam tak suka ditegur. Sebagai guru, anda kena terbuka. Jadi anda patut tidak setuju. Cukup sekadar itu, sebab ia menunjukkan anda sedar itu satu kelemahan, tapi ia bukan benda yang melampau atau bahaya. Dan akhir sekali, kotak keempat, zon bahaya. Ini untuk jawapan sangat tidak setuju. Ia khas untuk ayat-ayat yang memang berbahaya, kejam atau langsung tak beretika. Ini semua adalah red flag yang besar. Anda mesti tolak kenyataan macam ni sekeras-kerasnya. Jangan kompromi. Okey, GPS utama dah ada. Sekarang, jom kita tengok pula beberapa taktik pro untuk tajamkan lagi strategi anda. Dan yang paling penting, elakkan perangkap-perangkap biasa. Cuba gunakan radar kata kunci ni sebagai rujukan pantas anda. Senang je. Kalau nampak perkataan macam bekerjasama atau menghormati, automatik jawapan anda patut cenderung ke arah setuju. Tapi kalau jumpa perkataan macam cepat marah atau malas, terus je tolak ke arah tidak setuju. Awas, yang ini perangkap paling popular. Hati-hati dengan perkataan ekstrim macam sentiasa, tidak pernah atau hanya. Ayat macam saya tidak pernah berputus asa, nampak macam positif kan? Salah. Sebenarnya, ia adalah perangkap kesempurnaan palsu yang tak realistik langsung. Cuba kita fikir secara logik. Adakah manusia normal yang tidak pernah rasa lemah? Mestilah tak ada kan? Jadi, jawapan yang paling selamat dan jujur untuk kenyataan perangkap tu ialah tidak setuju. Ini menunjukkan anda seorang yang realistik, bukannya cuba nak jadi adivira palsu. Jangan sesekali terjebak ya.
Tip pro yang terakhir, gunakan meter kewarasan ni. Fungsinya adalah untuk seimbangkan jawapan anda. Anda tak sepatutnya asyik guna jawapan ekstrim macam sangat setuju atau sangat tidak setuju untuk semua soalan. Kena ada campur-campur sikit. Dan ini kuncinya. Tolong, jangan jadi robot. Cuba bayangkan, apa agaknya mesej yang anda hantar pada penilai kalau semua jawapan anda nampak terlalu sempurna. Kalau semua jawapan anda ekstrim, profil psikologi anda akan nampak palsu macam dibuat-buat. Jadi, jadilah manusia yang waras dan rasional. Sebaiknya, majoriti jawapan anda patut berada dalam lingkungan setuju dan tidak setuju yang normal tu. Baru nampak tulen. Okey, kita dah hampir ke penghujung. Sebelum kita tamat, saya nak bagi satu lagi formula terakhir yang sangat mudah untuk pastikan anda sentiasa berada di landasan yang betul. Gunakan ujian cermin. Mudah je. Sebelum pilih mana-mana jawapan, pandang cermin dan tanya diri anda soalan ni. Kalau aku ni seorang guru yang matang, sabar dan profesional, patutkah aku setuju dengan ayat ni? Ini adalah semakan terakhir yang akan merangkumkan semua benda yang kita dah bincang tadi. Jadi, sekarang adakah anda dah bersedia? Ingat, pakai topi guru anda, guna metrik sebagai panduan dan sentiasa jawab dengan waras dan profesional. Dengan strategi ini, anda bukan lagi calon yang keliru, tapi anda adalah bakal guru yang penuh keyakinan. Semoga berjaya dalam ujian anda.